Terbaik immigration. Syabas. Operasi dekat Cameron Highland ni. Tak kusangka-sangka ramainya warga asing berada dekat Cameron Highland. Tapi memang ya pun, masa saya pergi pun, memang ramai diorang. Diorang bekerja dekat kafe-kafe ramai-ramai dekat atas bukit tu. Buka kedai runcit, ladang-ladang, jual strawberry, jual sayur, tepi jalan pun ada. Restoran-restoran pun ramai yang ambil pekerja daripada diorang ni. Dekat dalam mall, tukang jahit, tukang gunting rambut pun ada. Saya lupa lah, tapi dia dekat dengan, Old Town dia punya mall tu. Memang ramai lah. Saya sendiri pernah menyaksikan. 400 yang ditangkap tu jumlah dia agak banyak juga. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi diorang dekat situ. Mesti ada yang menyorok-nyorok. Ada juga netizen yang cakap dekat Cameron Highland toke-toke buah strawberry lah, sayur-sayuran lah, kebun-kebun lah dikendali warga asing ataupun toke warga asing. Kemungkinan ada orang ada cakap jugalah. Kena buat selalu operasi dekat sini ni. Kalau boleh serata tempat lah buat operasi. Jangan bagi can lagi dah dekat diorang ni. Makin lama makin ramai. Kita yang susah nak dapat kerja. Rakyat tempatan pula yang rasa tak selesa. Memang terbaik lah. Tapi jangan lupa, JPJ pun kena selalu juga buat operasi ni. Diorang ni suka bawa lori-lori besar tu, tak ada lesen. Betul tak korang? Apa nak jadi Malaysia kan? Apa nak jadi?